Orang kaya tahu satu benda tuan-puan. Bila market menjadi tunggang langgang, emas akan tetap pegang nilai duit mereka. Sekarang ini ekonomi makin tak tentu arah tuan-puan. Harga barang naik, mata wang makin susut. Nak simpan duit dalam bank semata-mata tuan-puan? Boleh, silakan tuan-puan. Tapi nak bagi tahu dekat tuan-puan, nilai dia makin lama makin menyusut. Hari ini tuan-puan, ramai orang duk kejar ROI paling tinggi, tapi tak sedar duit tu sebenarnya tengah bocor sikit-sikit. Tengok orang-orang yang betul-betul ada duit tuan-puan. Mereka bukan letak semuanya dalam satu bakul, tapi mereka park sebahagian dalam bentuk yang kalis daripada inflasi, yang mampu bertahan bila masa krisis berlaku. Sebab tu tuan-puan, waktu ekonomi jatuh sahaja tuan-puan, pelabur-pelabur besar akan cari emas. Bukan sebab dia nak kaya pun tuan-puan, tapi sebab dia tak nak jatuh miskin tuan-puan. Jadi kalau kamu pun dah rasa tak tenang tengok market sekarang ini tuan-puan, inilah masanya untuk anda mula simpan emas sikit demi sikit tuan-puan. Ingat pesan saya tuan-puan, bukan untuk cepat kaya, tapi sebab anda nak kekalkan nilai duit anda. Start saja dulu tuan-puan, mula dengan ilmu dulu. Lepas tu, mulalah menyimpan. Duit yang anda tak nampak bocor tu tuan-puan, itulah perlahan yang akan makan harta kamu ada tuan-puan.